Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan saya ucapkan kepada semua. Yang dihormati Puan Nurul Nazwa binti Osman selaku pensyarah bagi subjek kursus PMMB 1134 serta rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya Nur Umairah Amirah binti Muhammad Zaki selaku moderator anda pada hari ini amat berbesar hati mengalu-alukan kehadiran hadirin sekalian ke sesi forum kita yang bertajuk Teknologi Digital Membantu atau Merosakkan Keterampilan Berbahasa Pelajar. Hadirin sekalian, kita sedia maklum bahawa dalam menepani arus globalisasi yang kian menderu pantas, penggunaan teknologi digital seperti media sosial, aplikasi pembelajaran dan kecerdasan buatan AI semakin meluas dalam kalangan pelajar. Pengaruh digital ini seolah-olah sudah sebati dalam nadi dan darah daging dalam ekosistem kehidupan seharian kita. Namun begitu, di sebalik gemerlap kemajuan dan hamparan kemudahan yang ditawarkan, tersirat satu kemelut yang menuntut jawapan yang tuntas. Adakah teknologi ini benar-benar bertindak sebagai pembangkit yang memartabatkan masa, atau adakah ia sebenarnya sedang menyuntik racun yang merampuhkan keterampilan berbahasa dalam kalangan generasi muda secara halus dan senyap? Inilah polemik yang akan kita bedah, rukai dan kupas secara mendalam dalam sesi diskusi kita pada hari ini. Bagi mengupas isu ini dengan lebih teliti, bersama-sama saya pada hari ini ialah dua orang ahli panel yang cukup bersemangat untuk berkongsi pandangan masing-masing. Di sebelah kanan saya, dipersilakan ahli panel pertama, Saudari Nurul Uzma binti Nur Hasimi. Beliau akan membincangkan bagaimana teknologi digital secara positifnya membantu meningkatkan keterampilan berbahasa pelajar. Manakala di sebelah kiri saya pula, dipersilakan ahli panel kedua, Saudari Nurul Damia Patricia binti Syamsuri. Beliau akan membawa perspektif yang lebih seimbang dengan menguraikan kesan membantu serta kesan-kesan negatif yang boleh merosakkan penguasaan bahasa jika tidak dikawal dengan bijak. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput panel pertama, Saudari Nurul Uzma Husna, untuk memulakan perbincangan. Dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pengurusi majlis, para panel dan serta rakan-rakan sekalian. Sebelum saya memulakan perbincangan, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke taman memetik, melatih putih harum bau. Bahasa indah lambang jati diri, teknologi pula alat penyebarnya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk menyampaikan pandangan berkaitan tajuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu teknologi digital membantu atau merosakkan keterampilan berbahasa pelajar. Pada era globalisasi dan revolusi industri 4.0, teknologi digital telah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Perkembangan internet, telefon pintar serta pelbagai aplikasi digital telah mengubah cara pelajar memperoleh ilmu dan berkomunikasi. Dalam konteks ini, teknologi digital boleh diibaratkan sebagai jambatan ilmu yang menghubungkan pelajar dengan dunia maklumat tanpa sepadan. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, penggunaan teknologi digital dalam pendidikan merupakan salah satu usaha penting bagi meningkatkan kualiti pembelajaran abad ke-21. Pelajar kini bukan sahaja belajar melalui buku teks, malah mereka juga dapat mendapatkan maklumat melalui pelbagai sumber digital seperti laman web, aplikasi pembelajaran dan platform media sosial. Pada pandangan saya, teknologi digital sebenarnya lebih banyak membantu dalam meningkatkan keterampilan berbahasa pelajar, terutamanya dari segi penguasaan kosakata, kemahiran komunikasi dan juga kaedah pembelajaran yang lebih interaktif. Sehubungan dengan itu, saya akan menguraikan 3 hujah utama bagi menyokong pandangan ini. Hujah pertama ialah teknologi digital membolehkan pelajar mendapatkan maklumat bahasa dengan lebih cepat dan mudah. Pada masa dahulu, pelajar perlu merujuk buku rujukan atau kamus bercetak untuk mengetahui maksud sesuatu perkataan. Proses ini memerlukan masa yang agak lama kerana pelajar perlu mencari perkataan tersebut secara manual. Selain itu, bahan rujukan yang terdapat di perpustakaan juga mungkin terhad dan tidak semua pelajar mempunyai akses yang mudah kepada sumber tersebut.
Namun, pada masa kini dengan adanya teknologi digital, pelajar hanya perlu menggunakan telefon pintar atau komputer untuk mencari maklumat yang diperlukan dalam masa yang sangat singkat. Teknologi digital ibarat sebuah perpustakaan tanpa dinding yang sentiasa terbuka kepada pelajar pada bila-bila masa. Sebagai contoh, pelajar boleh menggunakan kamus digital seperti kamus dewan dalam talian atau menggunakan enjin carian seperti Google Search untuk mengetahui maksud perkataan, sinonim, antonim serta contoh penggunaan ayat dengan lebih cepat. Selain itu, terdapat juga pelbagai laman web pendidikan yang menyediakan penerangan berkaitan tata bahasa, struktur ayat serta penggunaan bahasa yang betul. Sebagai contoh, pelajar boleh menonton video pembelajaran bahasa di platform seperti YouTube yang menerangkan topik bahasa secara lebih jelas dan melalui penerangan visual serta contoh penggunaan bahasa dalam situasi sebenar. Menurut kajian dilakukan oleh UNESCO, teknologi digital dapat meningkatkan akses kepada sumber pembelajaran dan membantu pelajar memperoleh maklumat dengan lebih cepat serta berkesan. Malah laporan UNESCO juga menunjukkan bahawa kira-kira 63% populasi dunia kini menggunakan internet, sekaligus membuktikan bahawa sumber pembelajaran digital semakin mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini secara tidak langsung membantu pelajar untuk memperkaya kosakata dan pengetahuan bahasa mereka. Apabila pelajar sering terdedah dengan pelbagai bahan bacaan digital seperti artikel, blog dan bahan ilmiah dalam talian, mereka akan lebih mudah mempelajari perkataan baharu serta memahami cara penggunaan bahasa yang betul. Tambahan pula akses kepada pelbagai sumber maklumat ini juga dapat membantu pelajar meningkatkan kemahiran dan memahami teks dengan lebih baik. Mereka akan mempelajari pelbagai gaya penulisan serta memahami struktur bahasa yang dapat lebih pelbagai. Kesannya penguasaan bahasa pelajar akan menjadi lebih baik, lebih luas serta lebih mantap. Punca yang kedua ialah teknologi digital dapat meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar. Hal ini kerana pada masa kini banyak penggunaan media sosial dan aplikasi komunikasi dalam kehidupan seharian mereka. Teknologi digital telah membuka ruang komunikasi yang lebih luas tanpa mengira jarak dan masa. Antara contoh aplikasi yang sering digunakan oleh pelajar ialah WhatsApp, Telegram, Instagram dan juga TikTok. Melalui aplikasi-aplikasi ini, pelajar dapat berkomunikasi dengan rakan-rakan mereka dengan lebih kerap, sama ada untuk berbincang mengenai pelajaran atau berkongsi maklumat. Media sosial dalam hal ini boleh diibaratkan sebagai ruang pertemuan maya yang menghimpunkan pelajar untuk bertukar idea dan berkongsi pengetahuan. Sebagai contoh, pelajar boleh membentuk kumpulan perbincangan dalam WhatsApp atau Telegram untuk berbincang tentang tugasan, bertukar idea serta berkongsi bahan pembelajaran. Situasi ini sebenarnya memberi peluang kepada pelajar untuk melatih kemahiran menulis mereka dan menyusun ayat dengan lebih baik. Mereka perlu menyampaikan idea secara jelas supaya rakan-rakan lain dapat memahami apa yang ingin disampaikan. Menurut kajian oleh OECD, teknologi digital membolehkan pelajar berinteraksi dan bekerjasama dalam ruang pembelajaran yang lebih luas. Bukan sahaja di dalam bilik darjah, tapi juga di luar waktu pembelajaran. Komunikasi yang kerap ini membantu pelajar meningkatkan kelancaran berbahasa serta keyakinan diri ketika berinteraksi, bak kata peribahasa alam bisa tegal biasa. Tambahan pula, penggunaan teknologi digital juga membolehkan pelajar berinteraksi dengan individu dari berbagai latar belakang, budaya dan bahasa. Keadaan ini memberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari gaya komunikasi yang berbeza serta memahami cara penggunaan bahasa dalam pelbagai konteks. Oleh itu, teknologi digital sebenarnya memainkan peranan penting dalam membantu pelajar meningkatkan kemahiran komunikasi lisan dan tulisan. Bagi ujar saya yang ketiga pula, teknologi digital menjadikan proses pembelajaran bahasa lebih baik dan interaktif. Pada masa kini, teknologi pelbagai platform pembelajaran digital yang menyediakan bahan pembelajaran yang kreatif seperti video, animasi kuis, interaktif dan permainan bahasa. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran bahasa seolah-olah satu perjalanan ilmu yang menarik, bukan lagi sekadar membaca teks semata-mata. Contohnya, aplikasi pembelajaran bahasa menyediakan latihan tata bahasa, kuis kotak, kosakata serta aktiviti permainan yang membantu pelajar memahami bahasa dengan lebih menyeronokkan. Pendekatan pembelajaran seperti ini sangat penting kerana pelajar pada masa kini lebih tertarik kepada kaedah pembelajaran yang menggunakan teknologi. Menurut laporan oleh UNESCO, teknologi digital mampu memperkayakan proses pembelajaran dengan menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif serta fleksibel kepada pelajar. Kajian pendidikan juga menunjukkan bahawa penggunaan teknologi dalam pengajaran pendidikan memberikan kesan positif kepada pencapaian pelajar berbanding kaedah pembelajaran tradisional. Apabila pelajar berasa seronok semasa belajar, mereka akan lebih mudah memahami isi pelajaran
serta lebih berminat untuk mendalami bahasa tersebut. Situasi ini bertepatan dengan peribahasa hendak seribu daya tak hendak seribu dalih. Apabila pelajar mempunyai minat untuk belajar, mereka akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menguasai sesuatu ilmu. Selain itu, teknologi digital juga membolehkan guru menggunakan pelbagai bahan multimedia dalam pengajaran seperti video pembentangan, slide interaktif dan simulasi bahasa. Kaedah ini dapat membantu pelajar memahami konsep bahasa dengan lebih jelas berbanding kaedah pembelajaran yang hanya bergantung kepada buku teks. Oleh itu, penggunaan teknologi digital dalam pendidikan dapat menjadikan pembelajaran bahasa lebih menarik, berkesan dan sesuai dengan keperluan pelajar pada masa kini. Jadi sebagai kesimpulannya, teknologi digital sebenarnya memberikan banyak manfaat dan impak yang positif dalam membantu meningkatkan keterampilan berbahasa pelajar. Antara manfaat utama teknologi digital ialah memudahkan akses kepada maklumat bahasa, meningkatkan kemahiran komunikasi serta menjadikan pembelajaran bahasa lebih interaktif dan menyeronokkan. Namun begitu, pelajar perlu menggunakan teknologi digital secara bijak dan beretika supaya manfaatnya dapat dimaksimumkan. Penggunaan teknologi yang tidak terkawal boleh menyebabkan penggunaan bahasa yang tidak formal atau singkatan yang berlebihan. Sekiranya teknologi itu digunakan dengan cara yang betul, ia boleh menjadi satu alat yang sangat berkesan dalam membantu pelajar meningkatkan kemahiran bahasa mereka. Dalam arti kata lain, teknologi digital ibarat pisau bermata dua. Jika digunakan secara bijaksana, ia menjadi manfaat. Namun jika disalahgunakan, ia boleh menjejaskan penggunaan bahasa yang baik. Oleh itu, jelaslah bahawa teknologi digital merupakan satu media penting untuk yang mampu menyokong perkembangan keterampilan berbahasa dalam kalangan pelajar masa kini. Sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, izinkan saya menyampaikan serangkaian. Pergi ke pekan, membeli peria. Singgah sebentar, membeli delima. Gunakan teknologi dengan bijaksana agar bahasa terus terpelihara. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada panel pertama di atas hujah yang cukup bernas sebentar tadi. Hadirin sekalian, jika dapat kita simpulkan daripada perkongsian panel pertama, jelaslah bahawa teknologi digital bertindak sebagai pembangkit utama dalam memperkasakan keterampilan berbahasa pelajar masa kini. Pertama, dari aspek kepantasan akses maklumat. Kita tidak lagi berada di zaman pelajar perlu membelik kamus fizikal yang tebal. Dengan hanya satu klik, segala maksud perkataan dan tata bahasa berada di hujung jari. Hal ini bukan sahaja menjimatkan masa, malah secara langsung memperkayakan perbendaharaan kata pelajar dengan lebih efisien. Kedua, panel pertama juga menyentuh tentang transformasi komunikasi. Aplikasi seperti WhatsApp, Telegram bukan sekadar alat sosial, tetapi media-media penulisan secara tidak formal. Melalui perbincangan tugasan dalam kumpulan, pelajar sebenarnya sedang mengasah kemahiran menyusun struktur ayat dan menyampaikan buah fikiran dengan lebih jelas. Ketiga, apa yang paling menarik perhatian saya adalah mengenai pembelajaran interaktif. Unsur permainan gamification, kuis dan video yang ditawarkan oleh platform digital berjaya mengubah persepsi bahawa belajar bahasa itu membosankan. Apabila perasaan seronok dan motivasi itu hadir, maka proses penyerapan ilmu bahasa akan berlaku secara semula jadi dan lebih mendalam. Secara tuntasnya, teknologi digital bukan sekadar alat tambahan, tetapi merupakan keperluan dalam membentuk pelajar yang berketerampilan berbahasa selari dengan tuntutan zaman moden ini. Baiklah, usai sudah ulasan untuk panel pertama, seterusnya bagi mendalami sudut pandang yang berbeza, saya menjemput saudari Nurul Damia Patricia selaku panel kedua untuk meneruskan perbincangan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan yang dihormati. Saya sepenuhnya bersetuju bahawa teknologi digital memainkan peranan penting dalam memperkayakan keterampilan berbahasa pelajar bagai angin segar yang membuka laluan pengetahuan baru. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh menutup mata terhadap bayang-bayang gelapnya, iaitu kesan negatif yang berpotensi merosakkan fondasi kemahiran bahasa tersebut, seperti racun halus yang menggerogoti akar pohon ilmu. Izinkan saya menyelit 4 rangkap pantun sebagai renungan mendalam. Layar perahu menuju kuala, ombak tendang datang berganti. Setiap ciptaan ada celah, itulah lumrah kehidupan sejati.
Pantun ini secara indah menggambarkan perjalanan perahu di lautan yang bergelora, kadang tenang membawa harapan, kadang berombak menimbulkan ujian. Begitulah hakikat ciptaan manusia. Teknologi digital pun demikian, membawa kebaikan sekaligus cabaran yang menguji ketabahan kita. Oleh itu, sebagai individu yang rasional dan berpengetahuan luas, kita mesti bersikap bijak dan seimbang dalam penilaian, mempertimbangkan kedua-dua sisi mata wang ini, iaitu kelebihan yang memukau dan kelemahan yang mengintai. Sebelum menyelami kegelapan keburukan teknologi digital terhadap keterampilan berbahasa, izinkan saya terlebih dahulu menunjukkan satu kebaikan gemilangnya yang patut dirayakan sebagai mercu tanda kemajuan pendidikan moden. Pada era globalisasi yang laju dipacu oleh revolusi teknologi, peralatan digital muncul sebagai mercu tanda terang, menyinari laluan penguasaan bahasa dengan kekuatan yang tiada tandingan. Teknologi ini bukanlah sekadar alat, tetapi jabatan ajaib yang meruntuhkan tembok batasan geografi dan masa, membuka gerbang peluang pembelajaran yang tak terbatas serta fleksibel, bagai air yang mengalir mengikut irama kehidupan moden. Sebagai contoh konkret, pelajar masa kini boleh memanfaatkan aplikasi berasaskan kecerdasan buatan AI seperti Duolingo ataupun ChatGPT, kamus digital interaktif serta video pembelajaran yang hidup seperti YouTube. Analisis mendalam menunjukkan bahawa medium ini bukanlah sahaja memudahkan pemahaman konsep bahasa, malah bertindak sebagai pembukaan kosakata yang subur, memperkukuhkan struktur tata bahasa dengan latihan berulang yang disesuaikan. Kritikalnya, kajian empirikal seperti laporan UNESCO 2023 mengesahkan peningkatan 30% dalam kemahiran membaca apabila AI digabungkan dengan pendekatan tradisional. Bukti tidak terbantah bahawa teknologi ini mengubah paradigma pembelajaran daripada pasif kepada interaktif. Dalam konteks yang lebih luas dan kritis, kemudahan ini turut memperdayakan ibu bapa sebagai arkitek utama pembangunan anak-anak. Bayangkan ibu bapa sebagai nakoda kapal ilmu, di mana akses kepada sumber digital seperti aplikasi belajar berasaskan gamifikasi membolehkan mereka memandu anak-anak melewati lautan cabaran bahasa dengan lebih aktif dan berterusan. Ini bukan saja menyokong tetapi merevolusikan peranan keluarga dalam ekosistem pendidikan, menjadi rumah sebagai pusat pembelajaran yang menarik. Tuntasnya, penggunaan teknologi mesti diimbangi dengan kebijaksanaan supaya ia menjadi pedang bermata dua yang memotong halangan, bukan melukakannya. Apabila penguasaan bahasa diperkukuhkan melalui medium digital, belajar akan bangkit bagai burung phoenix, iaitu lebih berani, yakin dan mahir mengaplikasikan bahasa dalam arena komunikasi global yang penuh cabaran. Walau bagaimanapun, perbincangan akademik ini tidak akan utuh sekiranya kita terperangkap dalam eufora positif semata-mata, yang mesti diimbangi dengan pengerongsian kritis terhadap kesan negatif teknologi digital terhadap keterampilan berbahasa. Bayang-bayang gelap yang mengintai di sebalik cahaya gemerlap ini. Rakan-rakan forum yang bijak, adakah anda bersetuju dengan analisis ini? Saya bersetuju. Saya bersetuju dengan pendapat saya. Antara kesan negatif yang ketara dan menggugat ialah berleluasannya penggunaan bahasa rojak dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, seperti virus linguistik yang merebak laju di dunia maya. Fenomena ini lahir dengan pengaruh bahasa asing yang dominan di platform digital seperti TikTok, Instagram dan WhatsApp, di mana bahasa Inggeris dan slang global menjadi raja takhta komunikasi harian. Secara tidak langsung, ia mendorong sebahagian masyarakat memandang tinggi terhadap bahasa luar, lalu menganggap bahasa Melayu sebagai bayang lama yang ketinggalan zaman. Perkara ini turut disokong oleh Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazlin Khalid yang menyatakan bahawa pengguna media sosial lebih menekankan kepatasan penyampaian mesej berbanding ketepatan penggunaan bahasa dan tata bahasa.
Selain itu, kekurangan penguasaan asas bahasa yang mantap turut menyumbang kepada permasalahan ini. Bagai akar pokok yang rapuh dihantam angin kencang. Akibatnya, terdapat kecenderungan untuk memporak-perandakan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dalam satu ayat tanpa mengikut struktur yang betul, sekaligus menjejaskan ketepatan dan keindahan bahasa tersebut. Analisis kritis ini menunjukkan bahawa amalan ini bukanlah sekadar kesilapan kecil, tetapi erosi beransur-ansur terhadap identiti linguistik kita di mana bahasa ibunda hilang kilauannya di bawah dominasi hybrid. Sebagai contoh, penggunaan ayat seperti saya dah submit tugasan semalam atau kita discuss nanti jelas menunjukkan percampuran bahasa yang tidak terkawal. Sekiranya amalan ini berterusan, ia bukan sahaja melemahkan penguasaan bahasa Melayu yang baku, malah boleh menjejaskan keupayaan pelajar untuk berkomunikasi secara formal dan berkesan seperti pedang tumpul yang gagal memotong dalam pertarungan intelektual. Tuntasnya, penggunaan teknologi digital tanpa kawalan yang sewajarnya berpotensi menghakis keterampilan berbahasa bagai lahar gunung berapi yang perlahan-lahan menyelubungi tanah subur. Oleh itu, kesedaran dan bimbingan berterusan amat penting bagi memastikan bahasa digunakan dengan tepat dan berhemah dalam situasi komunikasi yang menjadi satu panggilan tindakan kolektif untuk menyelamatkan warisan budaya kita. Selanjutnya, kewujudan teknologi digital turut menyumbang berlakunya pengurangan komunikasi secara bersemuka dalam kalangan pelajar. Hal ini demikian kerana penggunaan aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram menjadi pelajar lebih cenderung untuk berkomunikasi secara bertulis berbanding berinteraksi secara langsung. Keadaan ini secara tidak langsung mewujudkan kebergantungan kepada komunikasi maya sekaligus mengurangkan peluang untuk mempraktikkan kemahiran lisan dalam situasi sebenar. Perkara ini selari dengan dapatan oleh Journal of Computer-Mediated Communication yang menunjukkan bahawa peningkatan penggunaan komunikasi digital boleh mengurangkan interaksi bersemuka dan mempengaruhi kemahiran sosial individu. Lebih membimbangkan lagi, kecenderungan ini menyebabkan pelajar menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri apabila berinteraksi secara berhadapan dengan orang lain. Mereka menjadi kurang mahir dalam mengawal intonasi, sebutan serta ekspresi bahasa, malah ada yang bersikap pasif dalam komunikasi sosial. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa kekurangan interaksi bersemuka boleh menjejaskan perkembangan keterampilan berbahasa secara menyeluruh. Sebagai contoh, pelajar yang terbiasa menjalankan perbincangan secara dalam talian sering bergantung kepada mesej ringkas tanpa penekanan terhadap struktur ayat yang lengkap dan sebutan yang betul. Walaupun komunikasi secara maya menuntut penggunaan bahasa yang sopan dan jelas bagi mengelakkan salah faham, namun ketiadaan elemen komunikasi lisan seperti nada suara dan bahasa tubuh menjadikan kemahiran bertutur tidak dapat diasah dengan baik. Impaknya, penggunaan teknologi digital yang berlebihan ini boleh menyebabkan kemahiran bertutur dan sebutan menjadi lemah. Belajar juga cenderung berasa kurang yakin untuk berkomunikasi di khalayak ramai kerana kurangnya penedahan kepada interaksi bersemuka yang sebenar. Tuntasnya, pengurangan komunikasi secara berhadapan akibat penggunaan teknologi digital memberi kesan negatif yang signifikan terhadap keterampilan berbahasa. Oleh itu, keseimbangan antara komunikasi digital dan interaksi bersemuka amat penting bagi memastikan kemahiran berbahasa dapat berkembang secara holistik dan berkesan. Kesimpulannya, teknologi digital sememangnya merupakan satu wadah yang mampu memperkasa atau sebaliknya melemahkan keterampilan berbahasa pelajar. Ia bergantung kepada tahap kawalan diri serta bimbingan yang diterima bagai pedang bermata dua yang boleh membelah ataupun melukai pemiliknya. Hal ini demikian kerana tanpa disiplin penggunaan yang betul, teknologi boleh membawa kepada kemerosotan aspek bahasa seperti penggunaan bahasa rojak, manakala penggunaan secara berhemah mampu memperkukuhkan kemahiran bahasa. Analisis kritis menekankan bahawa keseimbangan ini bukanlah sekadar pilihan tetapi keperluan strategi untuk menangkis erosi linguistik di era digital yang ganas. Oleh itu, keseimbangan antara penggunaan teknologi digital dan komunikasi secara bersemuka amatlah penting bagi memastikan kemahiran berbahasa dapat diperkukuh secara holistik
seperti ekosistem hutan yang harmoni, di mana elemen digital dan tradisional saling melengkapi. Dalam hal ini, peranan guru, ibu bapa serta pelajar amatlah signifikan dalam memastikan teknologi digunakan sebagai alat pembangkit, bukanlah sebagai penghalang kepada penguasaan bahasa. Bab kata peribahasa, melentur hulu biarlah dari lemburnya. Pembentukan keterampilan berbahasa perlulah diasuh sejak awal dengan penggunaan bahasa yang betul dan berhemah. Sebuah metafora mendalam tentang penanaman nilai sejak akar. Selain itu, jika tidak dipecahkan hujung manakala dapat sambungnya, maka usaha yang berterusan dalam mengamalkan komunikasi yang seimbang antara digital dan bersemuka amat diperlukan bagi mencapai tahap penguasaan bahasa yang cemerlang yang merupakan satu seruan kepada tindakan berterusan demi generasi masa depan. Sebagai penutup yang penuh makna, izinkan saya menyampaikan pantun. Di tepi laut, angin berhembus, ombak mengumpul pasir di pantai. Bahasa dijaga, martabat terus, teknologi dipandu agar tidak merosakkan nilai. Sekian, terima kasih atas perhatian dan masa anda. Mari kita jadikan perbincangan ini sebagai pembangkit perubahan positif. Terima kasih panel kedua di atas kupasan yang sangat realistik dan kritikal itu tadi. Hadirin sekalian, jika tadi kita melihat sisi cerah teknologi, panel kedua pula telah membawa kita melihat sisi yang lebih mendalam serta cabaran yang perlu kita hadapi. Izinkan saya merangkumkan ulasan tersebut. Poin pertama yang sangat menarik ialah penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam membantu kemahiran membaca dan menulis. Ini membuktikan bahawa teknologi bukan sahaja alat mencari maklumat, tetapi bertindak sebagai pembimbing peribadi yang membantu pelajar membetulkan kesilapan secara langsung, seterusnya meningkatkan keyakinan diri mereka untuk berbahasa. Namun begitu, panel kedua telah memberikan amaran yang sangat relevan mengenai ancaman bahasa rojak dan singkatan ayat. Di dunia media sosial, penggunaan perkataan singkat seperti SY, X dan U dilihat sebagai norma. Namun, ulasan ini mengingatkan kita bahawa jika budaya ini tidak dikawal, integriti bahasa Melayu dalam situasi formal akan terakis. Malah, pelajar akan mengalami kesukaran besar dalam pemeriksaan rasmi. Satu lagi ulasan yang menyentuh hati saya adalah mengenai kemerosotan komunikasi lisan. Apabila pelajar lebih selesa bersembunyi di sebalik skrin dan hanya menaik, kemahiran bertutur dan sebutan mereka akan menjadi tumpul. Hal ini memberikan kita peringatan penting bahawa bahasa bukan sekadar tulisan, tetapi juga kemahiran lisan yang memerlukan interaksi bersemuka. Sebagai rumusan tuntas bagi hujah panel kedua, jelaslah bahawa teknologi digital ini ibarat pisau bermata dua. Manfaat atau mudaratnya sangat bergantung pada kawalan diri pelajar dan bimbingan guru. Kita perlu bijak menyeimbangkan antara kecanggihan digital dengan keaslian komunikasi secara langsung bagi memastikan keterampilan bahasa pelajar tetap utuh. Terima kasih sekali lagi kepada panel kedua. Baiklah hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kita telah pun sampai ke penghujung wacana kita pada hari ini. Setelah mendengar kupasan yang cukup mendalam daripada panel pertama dan panel kedua, jelaslah bahawa perdebatan mengenai teknologi digital dalam keterampilan berbahasa ini bukanlah satu perkara yang hitam atau putih sahaja. Pertama, kita tidak boleh menafikan bahawa teknologi adalah pembangkit yang hebat. Ia memberikan akses maklumat yang pantas, menyediakan platform pembelajaran interaktif yang menyeronokkan. Malah, buatan AI dan kamus digital sangat membantu pelajar membina keyakinan dalam menulis serta membaca. Namun pada masa yang sama, kita juga telah diingatkan tentang risiko yang hadir bersamanya. Budaya bahasa rojak dan singkatan ayat di media sosial serta kemerosotan kemahiran komunikasi bersemuka adalah cabaran besar yang perlu kita tangani. Benarlah kata panel kedua tadi, teknologi ini ibarat pisau bermata dua. Sebagai rumusan tuntas, kunci utamanya terletak pada keseimbangan. Kita mahu pelajar yang celik digital, tetapi pada masa yang sama, mereka mestilah tetap teguh dengan jati diri bahasa yang betul. Peranan guru dan kawan diri pelajar itu sendiri adalah benteng utama bagi memastikan teknologi membantu, bukannya merosakkan keterampilan bahasa mereka. Sebelum saya mengakhiri forum kita pada hari ini, izinkan saya menitikkan serangkap pantun sebagai renungan kita bersama. Indah duri di atas dahan,
terbang hingga di pohon senang. Kecanggihan digital kita manfaatkan, martabat bangsa kekal sempurna. Sekian saja untuk sesi forum kita kali ini. Saya mewakili pihak jawatankuasa penganjur memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang sesi ini berlangsung. Terima kasih kepada barisan panel yang hebat dan terima kasih juga kepada anda semua penonton yang setia. Semoga ilmu yang dikongsi hari ini memberi manfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.